ambil bodoh. Dah ada lah. Shackle kan? Siap sini. Ini siap ini. Processing. Okay. Sempat tak boleh. Tak sempat aku pergi. Tak boleh. Lock in the shackle bangang. Ambil tak ke? Aku tak cukup. Fucking 1 billion I think. Tu ada ke? Ambil. 1 trilion. Oh no, it's ni. Sedih aku ni. Je lah. Kau tak langsung claim sen tu? Jangan ke act. Ni tiket act. Kau nangis ke? Aku nangis. Habis tu melekat. Kau gay? Ya tu. Aku rasa macam nak reset je kau ni. Kau tak rasa macam tu ke? Sekejap. Sekejap tak boleh multitask. Ni asal ada macam 10 berdimbat bodoh kat aku. Insert lagi dia nak kipong. Terus start. Insert lagi dia nak kipong. Aku overstimulated je Aku tengah buat ni. Kejap lah bodoh. Kau tengok pokok. Aku boleh tahu bodoh ni pokok Elder Strawberry aku. Babi buah-buah dia Mana? semua kat atas weh. Oh ya, asal dia macam tu? Asal tak kat Kau, bawah? kau tengok ah tinggi-tinggi bodoh. Kau tengok harga dia. Tak, aku dia tak tahu 3 lah. bilion je. Be better. Kau tahu tak aku punya. Tak cukup lagi tu. Berapa banyak dia nak? Cepat lebah, awak boleh lakukannya. Awak boleh lebah. Bagi saya. Ya, terima kasih lebah. Awak bekerja keras lebah untuk bagi saya madu lebah. Terima kasih lebah bagi saya madu. Tak cukup. Aku nak buat pakai apa ni? Tak cukup ni. Tak ada ni. Ya Allah. Tak cukup weh. Aku nak beli pakai apa? Oh ada dia. Hmm. Tak Sini kisah aku aku hotel duduk aku. kau. Hebat je. Gila tenang. Kau. Jap. Last. Tunggu kau babi. Dia nak lagi 0.47 kg lah. Baik dia ambil je jantung aku ni. Misal we ajak Ya kau Allah main gag. banyaknya. Aku stimulated babi. Ni impact ni apa pula? Betak ya video lagi overstimulated. Kau nak buang ke? Tu nak buang pun sayang kat bodoh lah. Patutnya plug ni bambu aku tau. Tak tahu lah macam mana aku punya Kau ADHD tiba-tiba jadi macam ni. boleh ada lagi satu. Boleh ada lagi 3 kan? Tak boleh 100 trilion bodoh satu gitu. Kau tak ada Berpuluh ke.
Kau tak ada duit weh. Kau tengok duit aku. Ini ada keluar K bodoh kat belakang aku tak tahu lah tu trilion ke apa. Kilowatt ke apa ke Kelvin. Sorry lah. I'm not going to give you my money. I gave you a lot already. Hmm. No more money. Kau jual lah. Tak. Oh. Ya je. Tengok sugar apple kau ni. Siapa nak tengok dah Gil? Ni hari ni je kau main Gil. Lepas tu kau tak main dah. Habis sugar apple ni macam one hit wonder ke tu tak? Mana ada gemuk ni. Jual lah ada strawberry 100 million ni. Ini kalau aku 100 million pun tak sampai lagi. Ini trilion. Ish, kau tengok aku punya Bernibat aku memang handsome lah okay. 172.42 bilion. Oh. Itu kira kau buat DS pun tak dapat tau. Berapa Sini ni? limbat kau beli tu banyak ni. Babi lebih 10 sel. Oi, ini daripada tahun lepas tau kau tak tahu ini. Dah setahun. Peram Sebab duit pun tu buat apa? Kau main game ni sebab pun pun setahun sekali. sebab tu lah kau kena jual kau punya elder strawberry. Kau Tak punya sugar masalahnya kalau aku apple. jual ni pun belum tentu dapat 1 trilion bini. At least effort. Islam kan ajar untuk effort. Masalahnya kalau effort tak mendatangkan hasil buat apa bini. Berapa ringgit ni? Whispering ni. Mana aku punya ni lah. Apa? A magnifying glass. Ush. Murah 63 million. Talk to my ass. Aku bagi kau lah ni. Aku bagi kau sugar apple aku yang 100 million ni. Okey tak ke? Dah cukup. Dah bertahun-tahun tak makan. Tak, aku kau kena tengok aku punya satu farm. Farm ni aku grind mutation je. Sekejap, mana tukar? Sini. Mana ada tukar farm sini? Load. 100 days ago, dog. Ini time aku buat. Time ni kau dah tak main dah weh. Time ni aku buat event apa ah? Event dapat apa tu? Tak ingat ah. Ni aku Oh, tak event tipu autumn lah. tu ni. Aku overstimulated aku tengok ni. Sumpah. Apa benda ni bodoh. Itu Berpelangi-pelangi sugar pun. apple. Ni apa benda? Oh, ini. Oh, time tu ada fairy event juga. Aku rasa fairy event lah yang buat dia buat ni. Yang ni aku tak sayang sangat sebab yang ni aku tak. Sebab yang ni memang buat untuk beli barang je. Okay lah, aku beli farm, lepas tu kita buat kat farm aku. Oh. Kau punya masalah kau adalah kau ego okay. Tapi kau tak nak jual. Bodoh masalah tak cukup kalau aku jual pun. Tak, kau dah ada 48 bilion. Kok ni pun tak cukup Kau kena ada berapa bilion untuk dapatkan trilion? Tak faham lah aku matematik. Aku pun tak faham. Kau kena ada 999 Kena ada bilion lah kan? 1000 bilion kot. Macam mana tu orang dapat trilion ni? Jual. Aku dah pergi ke Syah bagi tu. Aku dah jual ke? Yang Tisha bagi tu. Shit.
Benda ni sial. Kat sini, kat sini. Oh ya. Apa tu? Mana yang Tisha bagi tu? Kau kenapa bodoh? Tisha, Vini, Langka 100 sextillion. Apa dia? 100 sextillion. Insane. Didn't even know that was possible. Dekat TikTok lah dia tak jual shackle. Nak beli shackle. Kau ni ajak aku. Bodoh. Jatuh pula eater. Jualan ni ke, jom. Apa dia? Lepas tu solution. Sini ada kosong ni ke? Buat kat sini lah. Tak kena. Tak kena. Maksudnya? Nanti lambat tumbuh. Kau ni geramnya aku. Lepas tu kau sayang kan ni? Dah 2 bilion je ke? Sayang, tengok ni. Cantik kali dia. Kau clearkan je lah. Okay, kau collect lepas tu kau bagi aku. Aku simpankan untuk kau. Sana. Betul. Pasal dia tak ada content Kita- lah weh. Tak ada Kita content. tanam time ni, time Adisha kau semua. Okay, tak ada Betul- content nanti Kau ke. letak, lepas tu bernibat ni. Aku tak tahu kenapa ada 10 kat sini, tapi semua kenangan. Okay, tak ada content nanti. Kau Sebenarnya boleh pentingkan bernibat ni ada 10 sebab aku nak kacau orang je. kau nak memories ke nak content? Aku nak dua-dua. Weh, ada ni ya. Ada lagi aiskrim bodoh kau ni. Lepas tu kita nak buat apa Inggil? Kau dah record dah ni. Kita kenalah bermanfaatkan kau punya. Kau buat apa ni? Astaghfirullahaladzim. Tak tahu. Ni memang ada kat sini ke? Aku letak baru tadi. Kau macam ni doh. Macam tak ada hala tuju. Boleh. Cubit pelaku macam mati pucuk ni kecil. Berapa? Sumpah weh, kau punya grade ni 500k je weh. Bapak miskin tu kau. Jom lah kita shop dia. Nak? Buat apa kita? Saja. Fun. Dah lah bini. Boleh tanam lah kat sini. Okay, sini sumpah ada space. Tanam je lah. Ada? Aku boleh sponsor kalau kau nak. Sebab aku tak boleh tolong kau in cara lain kan. Kau ada ni? Oh, aku ada Crimson Stone. Crimson Stone satu. Cuba letak speaker. Untuk letak. You cannot place this in your B slot. Kepala otak kau bodoh. Ini kau useless. Sekejap. Tak letak ni. So apa tu? Kalau bini aku dah matang. Sekejap lah bodoh. Aku nak letak ni. Kau dah letak kau punya ke? Aku dah tak 10 hari ni. Okey. Oh, aku tak boleh letak dah weh kat kau punya. Kalau bini. Okey. Aku nak tahu dulu. Okay. Boleh. Bini berapa Grandmaster kau nak letak ni? Itu aku letak ke? Bukan kau ke? Aku tak satu ke? Sorry. Okey lah, 3 kan? Cukup kan? Lebih bodoh. Kau pilih kau menang. Nanti dia besar macam kau punya boss. Baik aku letak semua pokok ke sini. Tak lagi. Tak apa. Elder
okey letak L dia. Tak ada. Letak Apa L pergi dia. bapak ni? Sugar apa dia? Tak asyik tak boleh. Aku tak boleh letak kat kau Nak snap ni. Tu pesok. Lagi. Aku boleh ni watering can nak watering can. Jom. Asal? Kau tengok lah tu. Sebab letak dulu. Kata dah besar tu. San. So kita letak ni useless sprinkler ni. Macam mana dia bernimbat kat sini ni? Bernimbat ke ni? Kau letak bernimbat ke? Kan? Tak lah, ini bukan lah benda tu. So ni sia-sia ni. Malam ni kita pergi tengok balik. Sebab dia 10 jam. Api je. Sorry Doi. Kita ada street lah. Kita main street. Dah fail lah. Nak nugget dah. Lapar. So sia-sia ni. Patutnya letak sprinkler dulu baru letak pokok. Bukan. Letak je pokok tu bagi dia tumbuh sendiri-sendiri. Lepas tu dah harvest baru letak sprinkler. Sprinkler untuk apa? Buah. Ya. Yeah. So aku dah waste 2 Grandmaster aku. Kau dah waste 1 Master. Ni kau ada buah. Aku nak bagi dia makan. Kau memang bodoh lah guys. Duduk sini tak? Kau tak nak ni? Tak bagi pun. Dah bagi. Request has already been sent. What the fuck? Mana binatang tu? Kau cari je lah kat tepi tu. Dekat kau punya screen tu. Bagi terus je. Oh. Mana? Ini tak jumpa. Tu mana tu? Dia tak ada ke? Binatang ni buat apa? Simon. Ini letak Grandmaster ke ni? Grandmaster apa ni? Tunggu je. Kau kena hapus dulu ke? Oh. Tunggu dia penuh dulu. Tunggu dia naik penuh dulu. Lepas nanti kau hapus. Lepas tu baru letak Grandmaster. Betul kau nak kata Richard aku ni sisi ke? Tahu cakap kau mau basi weh. Tapi kalau dia kena rem, cepatlah dia dapat. Tapi still lah kena tunggu harvest dulu baru letak. Tapi apa gila? Tapi kalau dia kena rem sekarang, dapat buah terus. Aku letak sekarang. Lepas tu harvest start dia punya keyword harvest. Kau kan, dia kena rem lepas tu dia tumbuh terus. Yelah kena harvest dulu. Kenapa kena apa dulu? Harvest dulu buah, lepas tu baru letak sprinkler. Nanti tu buat tumbuh buah baru.
Tapi ni dia tengah tak tumbuh lagi buah. Kalau dah ada Grandmaster nanti, dia kena rem terus tumbuh sekalinya Grandmaster. Kalau tumbuh buah kecil, Tumbuh kecil, harvest lah sempat lagi. sebab tu lah. Tunggulah harvest dulu. Hmm. Nanti kena rem. Oh, tak ya.